Lockdown bersambung. Kita tengok apa reaksi mereka tentang lockdown. Sketsa hiburan dari kenang mana yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum. Kusyuk membaca? Waalaikumsalam. Oh, tengah baca ni lah, Atlas Moden Malaysia dan Dunia. Wah, kenapa baca tu? Oh, saya ni traveller. Saya bawa basikal satu dunia lah kan. Ini target saya satu dunia. Sekarang baru satu Malaysia lah kan. Ini pun baru nak start lah bang. Masa hari tu tiba-tiba pandemik. Aduh, hai leceh betul lah bang. Saya baru jalan lebih kurang 100 kilo bang. Baru nak mula kan ni. Tapi sepatutnya perancangan saya memang dah plan. Saya target 2021 ni dah habis satu Malaysia. Tapi nampaknya tak juga bang. Dia dah ada lockdown pula. Memang payah Payah juga dah bang. Tapi nak buat macam mana kan. Kita ikut je lah kan. Kalau kita pergi lalu jalan tikus tiba-tiba kentahan, apa bang, kena denda bukan sikit-sikit. Macam mana dengan pendapatan? Pendapatan? Sebenarnya ada pendapatan bang. Orang luar tak tahulah. Habis sekarang lockdown ni macam mana? Itulah saya sekarang stuck tau. Saya dah jalan dah separuh. Kan ini tertinggal lah dekat tempat lain kan. Ini dah jauh daripada rumah. Nak balik rumah pun tak boleh. Saya duduklah homestay nyewa. Ada buat video kan? Itulah, ni pun nak kena cari juga idea ni bang. Saya buat juga video dalam YouTube, Facebook kan. Nanti saya punya pen lari pula, dah tak ada video. Itu saya ingat nak buat ni lah bang. Video masak kot. Boleh juga kan? Tapi itulah, saya ni tak pandai masak. Agak-agak abang okey tak kalau buat video masak? Okey je buat untuk sementara waktu tu. Boleh lah kot kan? Sementara ni nak pandemik ni belum pulih. Nak buat masak apa? Masak macam nasi penyet okey ni. Nanti abang jangan lupa subscribe channel saya Wah, buat apa tu? Bang. Kau sihat ke? Sihat. Nampak raga ni. Kau kerja apa? Oh, saya DJ bang, DJ. DJ Zul FM? Bukan DJ station lah, DJ station radio. Tapi station radio online lah. Kalau abang buka dekat dalam abang punya radio kereta memang tak dapat lah. Tapi popular juga dah dah banyak juga. Kita buat lebih pada online abang. Dekat YouTube pun kita ada, dekat online pun kita ada lah. Nanti saya bagi lah abang link radio saya tu. Bukan radio saya lah, station radio lah. Station radio yang saya kerja ni. Okey tak time pandemik? Okey tu okey bang. Cuma sekarang ni dah bila pandemik ni kita kena kerja kat rumah juga. Susah lah bang kan. Saya anak ada lagi kan. Nak jaga kadang kalau bila nak masuk tu kan. Saya pernah sekali dekat dalam ada satu hari tu saya tengah ber-DJ kan. Tengah putarkan lagu, tiba-tiba anak saya nak ni pula buang air pula. Aduh kacau. Tengah keluar lagu pun susah nak kontrol bang. Memang susah bila buat DJ kat rumah ni. Kalau kat sana senang, dah ada kontrol kan. Kita pun dah tahu waktu dia. Yang ini aduh, ada tu terlajak pun ada, terlajak tidur pun ada. Licik bang. Job luar macam mana? Cuma itulah, job dah kurang lah. Saya selain daripada DJ, saya ada juga buat buat MC. Boleh buat MC ya, abang jangan main-main. Abang ingat mentang-mentang saya suara macam ni, abang ingat suara saya yang sebenar. Bila saya DJ, suara saya macam ni. Tak bang, bila cakap macam ni memang lah. Bila DJ tu lain. Okay bang, abang ada apa-apa ucapan abang dengan tu? Apa ucapan dengan lagu? Saya masukkan lah dalam luangan saya. Saya punya segmen biasa lagu-lagu 90-an, lagu-lagu rock kan, lagu-lagu lama lah. Nanti saya bagikan abang segmen saya Okey bang. Saya rasa saya nak buat study sikit lah, kajian sikit. Lagu apa yang popular susun besok ni. Okey bang. Boleh jalan dulu lah. Saya nak dengar lagu ni. Hello bro, kau kerja apa? Saya ni bang, hantar barang syarikat. Oh memang bang, ini lockdown ni memang mencabar bang. Kita punya kerja ni, kerja pengantar barang ni memang tak cukup tidur ni. Kan barang kecil-kecil, barang kadang-kadang ada pun besar-besar. Ada tu dia orang ni, seller ni bukan tahu nak bungkus betul-betul.
Aku nak pas barang kat kau boleh? Abang, mana boleh hantar ke sini? Abang kena pergi pejabat dia. Apa abang ni? Pelik juga ramai yang hantar barang Itulah bang. Memang sekarang ni kadang-kadang saya pelik juga. Sepatutnya lockdown ni dia orang tak kerja, duit pun tak apa-apa nak ada. Tapi saya tengok bungkusan banyak Mana dia orang dapat duit ni? Saya pun tak tahu abang. Okay bang, boleh interview sekejap tak? Nak interview? Boleh. Abang kerja apa? Abang ni broker hartanah. Abang jual rumah kan. Biasa abang jual rumah lelong, rumah second, rumah yang baru pun ada jugalah kalau pemaju tak dapat habis jual kan. Ada masalah time pandemik Masalah. Pandemik ni memang banyak masalah lah nak jual rumah ni. Dah orang ramai pun tak berani nak beli rumah. Memang komisen abang sakit jugalah. Itu satu hal. Abang ada 5 biji homestay. Tapi pun tak jalan juga. Ada satu tu abang sewa kan. Itu pun orang dah lari lah. Sakit betul lah. Itulah abang homestay ni pun tak ada orang. Cakap siapa nak datang sini kan. Besok mesti abang dapat orang kahwin kan. Anak sekolah ini, anak hantar sekolah. Ini anak pun sekolah kat rumah je lagi dah tak ada kan. Abang pun sakit juga ni. Tapi baru-baru ni abang dengar ada bantuan untuk T20 okey lah juga kot. Tapi sebenarnya orang tak tahu. Dia ingat kita punya pendapatan yang dah sampai ke T20 tu sama je. Apa boleh kekal je. Tak macam abang ni kan. Abang kerja okey lagi. Tapi itulah pun dah kena potong tau. Lepas tu dah income pun dah kurang kan. 5 biji homestay. Tak ada orang nak sewa. Bayar bulan-bulan kena bayar juga. Walaupun abang kerja, abang buat loan dekat bank sama, abang kena bayar juga. Ini daripada T20 dah turun dekat M40. Silap air bulan kalau tahun depan abang jadi B40 dek. Hari tu abang buat homestay pun dah kena ni kena dapat notis. Suruh daftar sana, daftar sini dah kan. Abang bukannya banyak sangat homestay. 4 biji rumah je kan. Itu pun jarak jauh-jauh. Daftar satu hal kan kita naikkan harga kan. Dah orang pun nak bising kan. Itulah abang tak tahu nak cakap apa sekarang. Tapi tak apalah, abang buat kerja dulu lah. Adik kalau ada nak homestay kat kawasan ni abang, adik beritahu nanti abang bagi adik kad Macam biasa, watak-watak ini yang saya persembahkan adalah imajinasi semata-mata Mungkin ada yang terasa, saya minta maaf. Ceritanya kita memang faham lah. Lockdown kali yang disambungkan oleh pihak kerajaan ni mungkin memberi serba sedikit kesan kepada kita semua. Mungkin ini satu tindakan yang dirasakan baik oleh pihak kerajaan untuk melandaikan kesan COVID-19 Dan kita sebagai penduduk Malaysia, saya harap kita terima. Stay safe, kita jaga kita. Dan seterusnya kita bersama-sama lah mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan juga jangan lupa kita berdoa supaya COVID ini akan hilang dari muka bumi. Semua dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kehidupan kita lebih selesa. Okey, cukuplah setakat ini. Macam biasa, yang belum subscribe, saya minta anda subscribe. Boleh like, share dan komen video ini. Saya Zulzarizi.